Okey gang, aku baru balik daripada Maidin ke Badut tadi. Aku tengok satu kedai ni, booth ni, ramai orang kumul kat situ. Jadi aku pelik apa ramai kan rupanya. Dia kedai tu dia ambil mata wang lama. Macam RM1 yang ditandatangani oleh gubernur yang lain. Jadi dia beli dengan nilai yang tinggi. Macam nilai duit tu RM1 je tapi dia beli dengan harga 100 lebih. Jadi aku pun jadi macam, silap aku macam aku pernah dengar Ustaz Azhar beritahu kalau jual mata wang tak boleh. Jadi ni antara cara Ustaz Azhar. Bukan jual duit lama dengan harga yang lebih tinggi. Pendapat antaranya mengatakan kalaulah dia sudah tidak ada boleh dijual beli pada masa sekarang, boleh. Contoh duit itu zaman Sultan Zainal Abidin III tahun 1900. Sekarang kita bawa duit itu RM1, RM1 nak dibeli di kedai tak laku. Tidak boleh dijual beli dah, tidak ada nilai. Maka boleh dijual dengan harga yang lebih daripada itu atau kurang. Tidak dianggap riba. Okey? Tapi kalau benda yang dijadikan tukar nilai sekarang masih laku, naklah RM1 dengan RM1, RM2 dengan RM2, RM10 dengan RM10. Okey? Jadi yang aku lagi terkejut ramai pakai sokok, pakai pi orang di situ. Jadi lah mungkin dia tak tahu kan. Jadi semoga video ni dapat dikongsi lebih banyak supaya orang yang tak tahu pun dia tahu. Kadang tu macam Ustaz Sabi tahu kalau mata wang tu dah tak laku pada zaman sekarang baru boleh dijual. Kalau mata wang tu masih lagi laku, maka kalau nak jual RM1 pastikan dengan RM1 juga nilai dia. Kalau RM2, RM2. Tak boleh ada unsur riba. Okey.